this one is berkaitan dengan kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri bahawa beliau akan menetapkan beberapa peraturan baru untuk mendedahkan itu identiti mereka dalam blog, dalam internet lah. So ada beberapa peraturan baru. So kalau dia cakap dia tak mau ikut cara Singapura, tapi ada peraturan baru. Dan beliau menyatakan ini adalah untuk memastikan kita dapat tahu dan juga pada masa yang sama memastikan berita ataupun sumber-sumber maklumat dalam internet adalah benar untuk menegakkan kebenaran. Di sini saya minta itu pihak kerajaan BN kalau benar-benar nak menegakkan kebenaran, biarlah tindakan diambil ke atas utusan Malaysia, kerana utusan Malaysia memang pandai main fitnah. Selain daripada resist, tapi pandai main fitnah. Dan saya sebut ialah perkara terbaru ini tentang dia cakap 10 model kereta baru turun harga. Ini utusan Malaysia punya muka depan. Dia cakap ini janji ditepati, 10 model baru turun harga. Tapi lepas kita tengok ada kenyataan yang dibuat oleh syarikat-syarikat tersebut tak turun harga. Saya nak berikan satu laporan daripada Malaysian Insider dan juga satu web page oleh Volkswagen yang mana mereka nafikan bahawa harga tetap sama, tak turun harga. So itu utusan cuba nak menyatakan ini janji ditepati oleh BN. Ini lagi satu fitnah. Kerana Volkswagen sendiri cakap, please be advised, Volkswagen, the price on the image is incorrect. The Golf price has always been 157,888 from time of launch, not 169,888. That is incorrect. So yang dia cakap dalam sini bahawa Volkswagen Golf harga asal RM169,888 telah turun RM12,000 kepada RM157,888. 7%. Volkswagen sendiri cakap itu tak benar. Daripada awal lagi harga ialah RM157,888. Tak pernah turun langsung. Ini lagi satu fitnah daripada utusan Malaysia. Dia mahu rakyat Malaysia musuhi satu sama antara lain. Dia main fitnah, semua tahu memang terkenal. Tapi harga kereta dia pun nak bohong. So saya minta kalau betul-betul nak pastikan kebenaran dalam internet, kebenaran dalam laporan dalam media, saya harap buktikan keikhlasan, buktikan bahawa BN dan UMNO memang serius ambil tindakan ke atas utusan Malaysia. Adakah mereka berani? Saya rasa tidak. Ini semua bohongnya. Utusan Malaysia, apa yang dia siarkan tak boleh percaya. Harga kereta pun tak boleh percaya. Mungkin nombor saja boleh percaya. Okey? Ada apa-apa soalan tak? Nah, mungkin nombor tarik, apa hari ini tarik saja boleh percaya. Ada apa-apa soalan? Ini bukan personal lah ke atas itu berita, tapi ke atas itu syarikat. Ada apa soalan tentang perkara ini?